2 bulan lepas saya pergi ke Thailand untuk menguji tayar baru daripada Bridgestone, iaitu Bridgestone Potenza RE005. Dan kalau kita tengok dekat sini, inilah tayar dia. Dan kalau kita nak bandingkan dengan situasi dekat Malaysia ni kita tak perlu tayar sport yang sangat pun. Tapi kita perlukan tayar yang all-rounder. All-rounder means maksudnya kita boleh bantai dekat corner karak, kita boleh masuk jalan dekat grid jeli, hari-hari pergi masuk town, hari-hari melalui jalan yang tak rata, dan kita boleh pakai tayar tu hari-hari. Bukannya kita nak pergi track. Dan inilah membawa kita kepada tayar Bridgestone Potenza RE005. Dan tayar ini akan menggantikan kepada tayar RE004 dan RE003. 003 dan 004 orang kata sedap, tapi orang kata dia terlalu keras. Dan kita akan tengok adakah tayar ini akan membaiki kelemahan yang ada pada 003 dan 005. Seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. So, apa sebenarnya tayar Bridgestone Potenza RE005 ni? Dia sebenarnya tayar yang menggantikan 004 dan 003, mengekalkan rasa steering yang responsif, tapi pada masa yang sama dia menawarkan keselesaan all-rounder. Basically, ini adalah tayar ultra high performance untuk mencabar dominasi tayar-tayar daripada jenama premium yang lain. Yang saya tak boleh sebut lagi, banyak tayar jenama-jenama premium yang lain, dan ini adalah alternatif yang sangat bagus dari segi prestasi dan juga value for money. Okey, untuk kali ini kita bercakap berkenaan dengan apa yang membentuk tayar itu sendiri. Okey, dia ada 4 elemen baru yang ditambah pada tayar RE005 ni. Yang pertama, dia ada silika, dia ada wet oriented polymer, RRC reducing polymer, dan yang ketiga grip enhancer. Ini menjadikan tayar ni improve dari segi handling, improve dari segi grip, wet performance dan juga lebih fuel efficient. Dan kalau kita tengok tayar ni, dia boleh mencapai operation temperature dengan lebih cepat. Basically, ini adalah tayar yang all-rounder, masih lagi handling yang sedap dan masih lagi selesa. Okay, jom kita tengok secara dekat produk yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu tayar RE005 Potenza Adrenaline. So, jom kita tengok dekat. So, tayar ni dibina dengan menggunakan compound yang lebih baru. Tak silap saya, dengan menggunakan teknologi Enlighten, di mana tayar ni sebenarnya dibina daripada polimer yang lebih efisien. Dibina dengan tayar yang lebih ringan. Ringannya tayar ni, And then, dia dibina juga dengan karkas yang lebih solid, supaya tayar tu bila dia bergerak-bergerak, dia tak bergerak sebenarnya. Bila dia corner tu, tayar tu solid bro. Bila tayar tu solid, tayar tu tak menghasilkan haba dan tayar tu akan lagi efisien. Sesuai untuk EV, sesuai untuk kereta biasa. Sebab tu kita orang cakap tayar ni all-rounder. Dan kalau kita tengok kan, kat bahagian shoulder luar ni, memang tayar ni shoulder dia besar, supaya dia punya steering response ni bagus. Dan kalau kita tengok shoulder besar, blok pertama, blok kedua, blok tiga. Tengok blok pertama, blok dua, blok tiga. Kecil, sederhana, besar, besar. Supaya bila kita corner kan, kita corner, kita boleh rasa kita punya maximum steering feel tu. Dia rasa progresif. Kalau tayar lama, dia mungkin rasa macam dah hujung cepat dia hilang. Itu tak nak. Yang kita nak, kita rasa progresif, kita rasa progresif kan. Itu yang best. Dan yang paling best, tayar ni memang sesuai untuk hujan. Tengok dia punya longkang ni. Longkang dia ni bukan straight, tapi dia ada groove macam ni. Groove macam ni. Dia panggil rain groove. Dan di mana kalau tayar ni kalau lalu dalam hujan, dia punya performance wet braking memang superb. 10% better. Even secara keseluruhan, tayar ni bila dalam dry kita bawa, dia punya lateral G-force 0.88, which is 8% better daripada tayar lama. Secara keseluruhan memang tayar ini best. Dan cuma last sekali dia punya groove kat sini pula. Dia ada groove kat sini. Groove kat sini dia bukan straight tau. Sebaliknya dia tapered macam ni. Ini supaya bila kereta tu lalu jalan permukaan tak rata, tekanan tu lebih stabil, tekanan tu lebih baik, menjadikan tayar ni lebih tahan lama. So, untuk siapa tayar ni? Sebenarnya tayar ni untuk sesiapa sahaja yang inginkan pemanduan yang lebih agresif tapi untuk digunakan siaran. Subcompact car, compact car, sports car, sedan performance, semua boleh pakai. Baik daripada Myvi, Saga sampai Azia, semua boleh pakai. Asalkan ada duit sikit untuk kita laburkan untuk pengendalian yang lebih agresif, yang lebih memuaskan hati. It is a license to thrill. Jadi, tayar ini mula dijual daripada 8 Mei hari ini dekat semua pengedar-pengedar Bridgestone dekat Malaysia. Jadi, kita boleh dapatkan tayar ini dalam pelbagai saiz. Lebih kurang 50 saiz daripada 15 inci sampai 20 ataupun 21 inci. Ini adalah tayar untuk anda yang inginkan confident masa jalan kering ataupun masa jalan basah ataupun masa hujan lebat.
Jadi kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan tengok kita semua dekat TikTok Mekanika Malaysia.